Salam sejahtera, bertemu bersama saya kembali Haziq Atan di Bulletin 555. Baik, sekarang saya berada di belakang landasan lapangan terbang Sultan Abdul Halim, Kepala Batas Alor-Star Kedah, dan saya sedang melihat kapal terbang Malaysia Airlines dengan berbodikan Boeing 737. Okey, dengan nombor penerbangan MH1209 daripada Alor-Star menuju ke Kuala Lumpur. Tetapi kapal ini masih lagi tidak take off kerana ada satu kapal Air Asia berbodikan Airbus A320 akan mendarat sebentar lagi. Baiklah, mari sama-sama kita tengok. Nampak tu lampu tu, Air Asia tu. Nampak tu? Kita tengok. Tu yang macam ada. Okey semua, hampa boleh nampak kat sini. Kita dah nampak dah lampu Air Asia. Dia akan mendarat sebentar lagi di lapangan terbang antarabangsa. Bukan antarabangsa, ni airport kecil. Okey. Nampak tu Air Asia tu dah nak turun. Dan Air Asia tu di ketinggian 700 kaki. Okey. Air Asia tu kapal delay Apa saya zoom captain dalam tu, pilot tu. Okey, ni Air Asia akan mendarat. Okey, dia daripada Kuala Lumpur dan kapal Air Asia ni delay nampak tak? Wih. Jangan goyang bagang. Okey, kita tunggu. Tengok lagi dia akan keluar asap. Tengok dia akan keluar asap lagi. Dekat Air Asia tu. Jangan pegang bagang. Oh, terus keluar. Dah keluar asap dah. Okey, Air Asia dah selamat mendarat. Okey, Air Asia dari Kuala Lumpur dah selamat mendarat. Okey. Air Asia dengan nombor penerbangan AK6016. Dah selamat mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alor-Star Kedah. Okey. So Air Asia dah pun sampai tu. Okey, Air Asia akan masuk parking dan akan turunkan penumpang. Okey, nampaknya kapal MAS pun dah akan orang kata apa, akan bertolak ke runway sebab Air Asia dah landing.